Semua. So tadi saya dah cuci dekat bahagian sini pada video yang sebelum ni. So sekarang ni saya nak tunjukkan lagi cara penggunaan VC Pro ni dan dia punya keberkesanan untuk cuci dia punya aircon. So korang boleh tengok dekat sini So sini dah bersih tadi saya dah buat. Tapi sebelah sini masih lagi kotor betul. So dekat sini masih lagi kotor betul. Alright. So jadinya korang tengok saya buat. Okay, korang tengok saya buat. So saya basahkan sini. Daki ni stay tak hilang. Daki sini stay tak hilang. Daki dekat sini stay lagi tak hilang. Daki kat sini stay tak hilang. Boleh nampak tak perbezaan color dia ni? Saya rasa korang boleh nampak kot dalam video. Okay. So jadinya saya akan sembuh dengan pencuci aircon kita ni. Okay, ini adalah pencuci aircon VC Pro. Saya punya produk sendiri dah lebih daripada 6 tahun dekat pasaran. Alhamdulillah sangat-sangat membantu orang-orang yang nak servis aircon. Okay, sembuh saja macam tu. So maksudnya spek cara penggunaan VC Pro ni, korang kena basahkan dulu. Lepas tu korang sembuh dengan pencuci aircon. Tak payah pakai banyak-banyak, sikit saja. Satu botol ni boleh cuci 3 hingga 4 biji aircon. Okay, nampak Dia sembuh. Lepas tu biarkan sekejap. Kita biarkan dia lebih kurang dalam 15 ke 20 saat. Biar daki-daki tu kembang. Lepas tu baru kita bilaskan balik. Tapi untuk korang semua sekali, sekadar info, VC Pro ni bila korang sembuh atas permukaan cooling coil, dia punya reaction dia macam ni, macam tak ada apa-apa. Kan macam tak berbuih, macam tak apa, tak berasap, macam tak bersih pun. Tapi kesan dia boleh nampak dengan ketara selepas korang bilas. Maksudnya selepas korang servis, korang tunggu 15 ke 20 saat, korang bilas balik. Bilas balik, ambil air, korang bilas balik. Korang tengok hasil dia. Nampak tak cooling coil dia? Automatically terus bersih, betul? Terus bersih. Macam tu je. Nampak? Tak susah pun cuci dia. Senang saja, betul? Alhamdulillah dah bersih dah cooling coil ni. Dah macam tu je cara cuci cooling coil. So tadi kita bilas, kita cuci nampak kotor. Sekarang dah nampak bersih dah. So belah sini dah bersih, belah sini masih lagi kotor. So senang tak nak cuci aircon sekarang? Senang saja. So kalau korang nak jimat, nak cuci aircon, nak buat sendiri, korang boleh gunakan VC Pro ni. So kat mana nak dapat? Korang cari kat dalam kita punya TikTok Shop. Kalau korang tengok video ni dekat platform warna biru, korang pergi dekat ruang komen, tekan button link pembelian. Alright?